Peristiwa hijrah juga menyaksikan bagaimana perpaduan antara pelbagai suku, kaum dan penganut agama yang berbeza berjaya dibentuk melalui satu perjanjian bertulis, iaitu Piagam Madinah. Di negara kita juga perpaduan rakyat yang majmuk telah dicapai melalui perlembagaan persekutuan yang menggariskan nilai-nilai bersama seperti keadilan kuasa, tanggungjawab dan muafakat. Oleh itu, semua pihak mestilah menghormati perlembagaan dan tidak menghidupkan api permusuhan atas nama kaum atau agama yang boleh menggugat keamanan negara. Suka saya ingatkan kepada para pemimpin masyarakat supaya tidak mempolitikkan agama Islam untuk kepentingan peribadi, tetapi mengislamkan politik demi kepentingan negara. Ini bermaksud urus tadbir kerajaan mesti mengikut landasan syariat Islam, bukannya mengikut fahaman sekular atau liberal. Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna, mencukupi seluruh aspek kehidupan. Oleh itu, janganlah ada pihak yang menunggang agama untuk kepentingan parti politik mereka atau sebarkan fitnah yang kebencian yang akan memecah belahkan masyarakat. Sejak dari dahulu lagi, saya sentiasa tegaskan bahawa pentas dakwah dan medan pengajaran agama Islam tidak wajar dijadikan tempat untuk agenda parti politik. Marilah kita menjaga kesucian agama Islam dan membentuk penyatuan ummah yang harmoni. Kerana Islam adalah agama persaudaraan dan perdamaian. Kita juga mesti jadikan Islam sebagai cara hidup yang hakiki melalui amalan adab dan akhlak yang mulia. Bukan sekadar penampilan luaran atau pakaian yang kelihatan Islamik semata-mata.